Saya ada fibroid dalam 2 hingga 3 ketulan macam tu, dari saiz paling kecil 3 cm hingga yang paling besar 8 cm. Nama saya Nadila. Sekarang ni saya adalah seorang pelajar sepenuh masa di salah sebuah universiti awam di Malaysia ni lah. Dan saya berasal dari Negeri Sembilan. Bagaimana Cik Nadila tahu bahawa Cik ada fibroid? Apakah simptom yang Cik alami? Sebenarnya saya tak sedar pun saya ada fibroid ni sebab biasalah saya ingatkan letih atau itu benda yang normal untuk saya. Tapi semenjak dari tahun 2020 saya mula mengalami simptom-simptom awal lah. Contoh macam head saya sangat panjang dan sangat banyak aliran dia. Bila masa saya head tu, saya akan rasa sakit lah pada hari kedua dan hari ketiga head. Saya juga kadang-kadang rasa kembung perut, sakit belakang, kerap buang air kecil. Cuma itulah saya tak ada pergi mana-mana hospital untuk buat pemeriksaan sebab saya rasa macam itu benda yang normal. Cumanya pada tarikh 8 hari bulan 12 tahun 2022, itu adalah kali pertama saya disahkan ada fibroid dalam rahim saya. Selepas saya mengalami sakit yang sangat kuat dan head saya sangat panjang sehingga melebihi 2 minggu dan waktu tu sangat banyak. Saya terus ke klinik waktu tu, klinik private. Waktu tu juga hemoglobin saya sangat rendah, iaitu 3.7 gram per desiliter. Itu sangat rendah dan sangat membahayalah kepada saya. Saya buat juga pemeriksaan lanjut lagi dan doktor di hospital mengesahkan memang saya ada fibroid dalam 2 hingga 3 ketulan macam tu, dari saiz paling kecil 3 cm hingga yang paling besar 8 cm.